So sekarang you ada 20,000 kat tangan. Okay, ramai orang soalan pertama, nak invest kat saham Malaysia ke, saham US ke, kripto ke? Jawapan jujur saya, 90% orang akan rugi sampai rasa nak nangis. Kenapa? Sebab duit 20,000 ini kebanyakannya datang dari mana? Right? Kerja makan gaji bertahun-tahun, gaji 2-3 ribu, ikat perut, ikat leher, baru dapat simpan. Right? Bukan sebab buat bisnes, bukan sebab power melabur, tapi sebab sabar menyimpan. So, sekarang anda nak campak duit ni masuk ke saham. Sebenarnya anda tengah laburkan duit titik peluh anda kat benda yang anda sendiri pun tak faham. Tanya diri sendiri. Anda tahu macam mana nak baca laporan kewangan tak? Anda tahu apa itu PE ratio, ROE, under value, over value? Anda tahu ekonomi naik turun macam mana boleh efek harga saham tak? Right. So, kalau semua tu you pun tak tahu, sorry to say, no offense, itu bukan invest, itu main judi. So, you ni kaki judi ke? So, aku bukan kata 20,000 tak boleh dilabur. Boleh. Tapi sebelum labur dulu kat sini, otak dulu, ilmu dulu. Kalau ilmu anda tak upgrade, duit 20 juta pun esok lusa habis. Macam tu je. Alright? So, kalau minda ilmu dah settle, 2,000 pun anda boleh pusing jadi lebih. Right? So, yang patut anda fikir sekarang bukan nak labur kat mana, tapi aku ada tak skill dan juga ilmu nak buat 20,000 ini jadi lebih besar. Gandakan duit bukan sebab pasaran tengah naik. Gandakan duit sebab ilmu anda semakin tajam. Alright? So, tanya balik diri sendiri, berani jawab jujur. Aku sekarang adakah kemampuan untuk double up my 20,000 ini? Kalau belum ada, tak payah pening nak fikir nak masuk saham mana. Alright? What you need to do, apa yang anda perlu buat sekarang adalah belajar terlebih dahulu betul-betul cara buat duit. Alright?